Hari ini saya nak buat tutorial cara penggunaan basikal elektrik LTD 01. Cara on yang pertama, boleh menggunakan kunci. Cara yang kedua pula, boleh menggunakan remote alarm. Cara yang ketiga pula, boleh menggunakan NFC card. Bila dah on, di sini akan tunjuk level bateri, speed dan speed mode. Di handle sebelah kanan, kita ada throttle, brake hadapan dan juga speed mode. Di handle sebelah kiri pula, kita ada brake belakang, switch lampu, signal dan juga horn. Untuk penunggang, boleh letak kaki di sini dan juga di sini. Untuk penumpang belakang, boleh letak kaki di sini. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk cas e-bike ni. Mula-mula sekali, masukkan charger 3 pin ni dekat wall plug. Untuk cas, just masukkan di soket charging slot. Dekat sini, kita ada indikator. Bila tengah charging, dia akan merah. Bila full charge, dia akan hijau. Itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.